Hai guys, hari ni aku nak review movie Papazola The Movie, Game On. Movie ni aku dah tengok minggu lepas. Jadi aku pun baru buat video and then baru buat review ni. Aku tengok sebenarnya aku boleh review sebagai orang yang tak tengok langsung segala cerita movie dan juga siri daripada Bobo Boy. Cuma aku hanya tengok Mekamata sahaja. Jadi aku boleh kata, tapi aku dah pernah aku tanya yang lain, dia kata Papazola ni dia cerita baru. Cuma korang tak akan faham lah sedikit sebanyak memandangkan dia dah muncul di Bobo Boy season 1 kalau tak silap. Itu pun di hujung kalau ada orang beritahu aku. Jadi untuk movie ni, kalau korang tak tengok Bobo Boy pun korang akan faham. Cumanya cuma adalah mungkin tak, kalau tak faham pun mungkin dalam berapa persen saja. Jadi untuk storyline Papazola The Movie, dia kalau tengok, dia macam kanak-kanak dan target dia pun untuk kanak-kanak. Tapi dari segi grafik pun untuk kanak-kanak, tapi cerita adalah dewasa. Seperti cerita macam Agent Ali jugalah. Cuma kali ni dia memang fokus untuk kanak-kanak kalau korang tengok dia punya grafik. Dan bila dia buat style di mana bandar tu dia nak jadikan simulasi, so aku teringatlah cerita Disney Pixar tak silap aku, cerita Wreck-It Ralph. Yang tu dia Wreck-It Ralph tu pun dia based on game, cuma Papazola ni dia masuk dalam dunia game. Dan aku pun dimaklumkan memang Papazola dia pun daripada dunia game. Itu aku tak berapa pastilah sebab aku memang tak follow langsung lah. Seperti mana aku kata tadi, aku memang tak follow langsung untuk Bobo Boy, the series apa semua tu lah. Jadi untuk movie Papazola ni, sebagai orang dewasa yang tengok, aku recommend. Cumanya dia punya grafik tu, itulah, aku nak kata minat tu tak juga, tapi betul-betul dia fokus untuk kanak-kanak punya audience. Dari segi grafik lah, bagi aku dia tak macam Agent Ali. Agent Ali dia konflik dewasa lah. Cuma konflik yang dalam ni nampak lah ada dewasa dia. Kalau korang tengok, kalau korang dah tengok Papazola, cuma dia punya sense of humor, kelakar dia tu, aku sukalah. Kan, watak dia yang kebenaran, everything apa yang disebut dalam tu. And then kalau korang yang dah bergelar ayah, korang akan terasa sikit lah tengok cerita ni, memandangkan dia tunjuk realiti kehidupan seorang bapa untuk menyara keluarga dia. Itu aku respect lah macam mana dia olah cerita ni. Cuma mungkin tak kena dengan aku sebab grafik dia target untuk kanak-kanak. Jadi ditayangkan pada hampir-hampir pada musim cuti sekolah ni, aku sangat-sangat recommend lah untuk korang bawa. Dan aku baru tengok tadi ada satu orang komen dekat thread, scene di mana Papazola tu macam aku tak sure berpelukan ke dengan isteri dia. Jadi aku pun dah perasan masa tengok Papazola hari tu, kan, tapi dia buat tu kelakar, dia buat tu gaya kelakar semua tu. Cuma bila target untuk movie ni adalah kanak-kanak, jadi aku rasa scene yang
dewasa itu mungkin tak perlu. Mungkin tak perlu ataupun kena kurangkan sedikit. Itu apa yang aku perasan. Aku pun perasan sebenarnya, tapi aku ingat aku seorang je rasa macam tu. Rupanya yang lain pun ada. Yang lain pun ada cakap juga pasal tu. Aku ingat benda tu okay, normal lah sebab nak tunjuk bonding antara suami dan isteri, kebahagiaan sebuah keluarga dalam movie Papa Zola The Movie ni. Tapi ada orang yang perasan dan aku pun rasa benda yang sama. Jadi, tapi secara keseluruhan tidak ada masalah dari segi storyline, dari segi konflik. Itu aku pujilah untuk yang buat Papa Zola The Movie kali ni. So, untuk movie ini, aku sangat-sangat recommend untuk korang bawa anak-anak korang untuk tengok di Pawagam di musim cuti sekolah ni, sementara masih lagi ditayangkan. Sangat-sangat sesuai untuk tontonan dewasa dan juga kanak-kanak. Walaupun aku sendiri pun kurang gemar, tapi aku recommend juga. Aku boleh katakan salah satu effort kita lah untuk cerita animasi daripada Malaysia sendiri. Jadi, apa kata korang yang dah tengok Papa Zola The Movie, korang boleh accept ke atau korang rasa enjoy dengan gaya Papa Zola tu yang orang kata bersahaja dan kelakar? Jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku di movie yang akan datang. Bye!